Okey, kita dah buat recording. Okey. So untuk ulang kaji bagi yang pertengahan sesi akademik, okey, kita akan bincangkan topik daripada bab 1, okey, jujukan sehinggalah bab 4, poligon sekata. Okey. Kita ada bab pola dan jujukan, kita ada kuadratik, kita ada algebra, rumus algebra, pemfaktoran dan kembangan. Dan kita ada yang bab terakhir poligon sekata. Okey, kita mula sikit dengan poligon sekata. Okey. Kita mulakan dengan bab 4 dahulu, sambungan daripada minggu lalu. Okey. So, poligon sekata, regular polygon, nilai sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Okey. Total sum of exterior angle of polygon and total side of polygon. So, minggu lepas kita dah bincang tentang sudut pedalaman. Okey, interior angle. So, hari ini kita akan mulakan dengan sudut peluaran. Okey, exterior angle. Apa exterior angle? Sudut peluaran, sudut yang di bahagian luar. Okey, setelah kita ada satu poligon berbentuk begini, setelah kita ada poligon bentuknya begini. Okey. So, sudut peluaran akan terbentuk apabila kita panjangkan salah satu sisi. Apabila kita panjangkan sisi ini, okay, sudut yang dihasil di sini ini adalah sudut peluaran. Okay, sama juga, okay, exterior angle happen when we extend one side of polygon. Okay, kita extend one side of polygon, and this angle we call exterior angle. Okay, sudut peluaran. Okay, so untuk sudut peluaran, apa-apa sahaja bentuk poligon. Okay, apa-apa sahaja bentuk poligon, segitiga, segi empat, pentagon, hexagon, heptagon, oktagon, dan seterusnya. Okay. Jumlah sudut peluaran bagi poligon-poligon tersebut adalah 360 darjah. Tak kira apa bentuk. Okey, setelah ini segi 4. Okey, kalau dia ada 4 sudut peluaran, okey, jumlah sudut peluaran ini pertama, kedua, ketiga dan keempat, kalau kita tambahkan, kita dapat 360 darjah. Okay. Sama juga kalau kita ada sisi 5. Okay. Sisi 5 pentagon. Okay. Sudut peluaran yang pertama, sudut peluaran yang kedua, sudut peluaran yang ketiga, sudut peluaran yang keempat, sudut peluaran yang kelima. Kelima-lima sudut ini, kalau kita tambahkan, kita masih lagi akan dapat 360 darjah. Okay. Itu bezanya, okay, the difference between interior angle and exterior angle. Okay, so interior angle we got formula, kita ada formula untuk sudut pedalaman, n tolak 2 darabkan dengan 180. N minus 2 multiplied by 180 degree. Ini untuk sudut pedalaman, interior angle. Exterior angle, sudut peluaran, jumlahnya adalah 360 darjah. Okay, itu info yang kita perlu tahu. Okay. Okay. Kita tengok contoh soalan untuk kita tengok contoh soalan untuk sudut peluaran. Okay, hitung nilai. Okay, yang co-host tolong admit kawan-kawan yang nak masuk. Okay, okay, hitung nilai sudut peluaran bagi sebuah oktagon sekata. Tak ada nombor di sini, hanya ayat sahaja. Okay.
calculate the value of the exterior angle of a regular octagon. Okay, the value of octagon. Okay, so octagon. Okay, octagon adalah poligon bersisi 8, mempunyai 8 sisi. Octagon has 8 sides. Okay, 8 sides. So, untuk sebuah octagon sekata, apa maksud sekata? Sama panjang dan okay, octagon sekata maksudnya semua sisinya adalah sama panjang dan semua sudutnya adalah sama ni. Itu adalah octagon. Okay. So, untuk octagon sekata, kita nak cari apakah sudut peluarannya yang di sini. So, macam mana nak kita cari? Kita tahu octagon adalah 8 sisi dan kita tahu jumlah. Okay. Jumlah bagi sudut peluaran. Okay. Jumlah bagi sudut peluaran untuk apa saja poligon adalah 360 darjah. Jadi untuk cari sudut peluaran, kita akan gunakan formula 360 darjah bahagikan dengan n. Apa n? N adalah bilangan sisi. 360 darjah bahagi 8. Kita akan dapat 45 darjah. Okay. Ini macam mana kita nak kira, ataupun macam mana kita nak gunakan info tentang peluaran untuk jawab soalan. Simple saja. Untuk sudut peluaran yang perlu kita ingat adalah 360 darjah. Kalau nak cari satu sisi, kita bahagi dengan n. Ini sahaja untuk sudut peluaran. Soalan keluar esok, saya pun tak tahu apa soalan yang nak keluar esok. Saya pun belum tengok lagi soalan. Okay. So yang kita tahu, esok cuma chapter 1 sampai chapter 4. Soalan yang macam mana pun tak tahu sebab cikgu yang lain yang akan buat soalan. Okey. So ini bentuk kedua soalan mengenai sudut peluaran. Itu bilangan sisi sebuah poligon sekata apabila diberi nilai sudut pendalaman. Tadi soalan tadi dia bagi sisi. This time dia bagi angle. Angle. So, calculate the number of sides of the following regular polygon when the given value of interior angle. Sudut pendalaman. So, sini ada trik sikit, kita perlu berhati-hati. Nilai yang dia bagi adalah nilai sudut pendalaman. Bukan sudut peluaran. Jadi, untuk soalan A, dia kata sudut pendalamannya adalah 108 darjah. Jadi kita kena cari sudut peluaran dahulu. Exterior angle-nya dahulu. So exterior angle-nya adalah 180 darjah, satu garis lurus, tolak 108 darjah. Ini kalau dia diberi sudut pendalaman, interior angle. So, kita dapat 180 minus 18, 72 degree. So, saiz bagi sudut peluaran adalah 72 darjah. Macam mana nak cari bilangan sisi? Bilangan sisi. Bilangan sisi 360 darjah. Kita bahagikan dengan sudut yang kita dapat. Sudut peluaran yang kita dapat. So, 360 darjah bahagikan dengan 72, kita dapat 5 sisi.
Ini salah satu bentuk-bentuk soalan yang mungkin akan keluar. Mengenai sudut peluaran. Dia bagi sudut pedalaman, dia minta berapa bilangan sisi. Kadang-kadang setengah soalan dia minta nama bagi poligon ini. So kalau dia tanya nama, untuk poligon 5 sisi namanya adalah pentagon. Kalau dia tanya nak. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk sudut 144 darjah. Cari dulu sudut peluarannya. The exterior angle. So exterior angle is 180 minus 144. So you'll get 36 degree, 36 darjah. So exterior angle is 36 degree, sudut peluarannya 36 darjah. The number of side, bilangan sisi is 360 divided by 30. 360 divided by 36, we have 10 side, 10 sisi. Kalau tanya nama, 10 sisi adalah dekagon. Adakah soalan ini akan keluar? Mungkin. Biasanya dia akan keluarlah soalan-soalan begini akan keluar masa exam. Kenapa bahagi? So, kenapa bahagi? Sebab jumlah semua, terbalik yang asal tadi, jumlah semua sudut peluaran, jumlah nilai bagi sudut peluaran adalah 360 darjah. Jadi kalau kita nak cari salah satu sudut, kita perlu bahagi. Sama juga kalau kita nak cari berapa sisi, kita perlu bahagi dengan sudut peluarannya. Kita nak cari bilangan. Ini antara contoh lain. Lebih kurang saja dengan yang tadi. Dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Ini 36 darjah sudut peluarannya. Soalannya, hitung bilangan sisi bagi setiap poligon sekata berikut. Calculate the number of sides for the following. So the first picture is 36 degree. The exterior angle is 36 degree. Sudut peluarannya adalah 360 darjah. Nak cari bilangan sisi, formulanya adalah 360 darjah bahagi dengan sudut peluaran 36 darjah. Kita dapat 10 dekagon. Sama saja dengan gambar rajah yang kedua, 150 darjah. 150 darjah ini adalah sudut pedalaman. Kalau kita panjangkan dia, kita extendkan dia garisan ini, kita dapat sudut peluarannya. Sudut peluarannya di sini adalah 180 darjah tolak dengan 105 darjah. Sudut peluaran exterior angle adalah 30 degree, 30 darjah. Dan untuk cari bilangan sisi, gunakan formula yang sama, 360 darjah bahagi dengan 30 darjah, kita dapat 12 dah dikali. Next. Ini salah satu contoh soalan penyelesaian masalah bagi topik 4, poligon sekata. Rajah menunjukkan logo berbentuk pentagon sekata. Kita ada A, B, C, D, E. Pentagon sekata. The word here, the keyword is pentagon sekata. The diagram show a logo in the shape of a regular pentagon. Poligon sekata, pentagon sekata, maksudnya
semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya adalah sama ni. FED ialah garis lurus. FED is a straight line. Hitung nilai X plus Y. Calculate the value X plus Y. Okay. Ini adalah gambar rajahnya. Okay. Ada pentagon sekata. Okay. So, pentagon sekata sudut di A, sudut di B, sudut di C, sudut di DX dan sudut di sini semuanya adalah sama ni. Okay. Kita nak kira yang itu dahulu. Macam mana nak kira? Okay. Kita balik ke formula sudut pedalaman. Okay. N tolak 2 darabkan dengan 180 darjah. Okay. N adalah bilangan sisi. Pentagon dia ada 5 sisi. 5 tolak 2 darab 180 darjah. 5 tolak 2 adalah 3. 3 darab 180 darjah. Jadi jumlah, okay, sum of interior angle, jumlah sudut pedalaman adalah 540 darjah. Itu jumlah semua ke-5 sudut. Kalau nak satu sahaja, kita perlu 540 darjah, ambil 540 darjah, bahagikan 1, 2, 3, 4, 5, bahagikan dengan, kita akan dapat 108 darjah. Okay. Jadi, untuk setiap sudut ini, kita tahu ini 108, 108, 108, 108, this one also 108. Okay. Kita zoom sikit. Okay. Semua sudut itu adalah 108 darjah. Jadi, untuk cari nilai X tambah Y, kita dah dapat sudut X adalah 108 darjah. Sekarang nak cari sudut Y sahaja. Okay. Sekarang macam mana nak cari Y? Okey. Kalau kita tengok, FED adalah straight line. Okay. Untuk straight line, garis lurus, jumlah sudutnya adalah 180 darjah. Jadi untuk cari Y, 180 darjah, tolak 108, kita dapat 72 darjah. 72 darjah. Jadi untuk soalan akhir, X tambah Y, X 108 darjah, Y 72 darjah. Okey. Dapat 180 darjah. Okey. Itu untuk salah satu soalan dalam chapter 4. Okey. Nak screenshot, boleh screenshot. Kemudian kita nak pergi ke topik yang lain dahulu. Okey. Mungkin akan cepat sikitlah sebab kita ada 4 topik nak. Okey. Okey, kita teruskan ke chapter pertama. Okey, kita balik ke chapter pertama. Okey. Chapter pertama. Chapter pertama adalah pola dan jujukan. Okay. Untuk pola dan jujukan, okay, yang penting kita kena tahu apa itu, macam mana nak tentukan pola, dan jujukan. Okay. Dan dua perkara tambahan adalah segitiga Pascal dan nombor Fibonacci. Okay. So, ini yang pertama, kita mulakan dengan segitiga Pascal.
Untuk segitiga Pascal, macam mana nak selesaikan dia? Saya guna merah lah. Okey. 111. Okey. Semua nombor di tepi ini adalah nombor nombor 1. Letak nombor 1. 111 111. Okey, dia tak ada hasil tambah dengan apa-apa. Okey. Untuk petak yang kedua di sini, okey, untuk petak yang kedua di sini, dia adalah hasil tambah daripada nombor ini, okey, daripada sebelah kiri atas dan nombor di sebelah kanan atas. 1 tambah 3 kita dapat 4. Okey, ini segitiga Pascal. 3 tambah 3. Anak panah ni tak perlu lukis masa exam. Saya nak tunjukkan sahaja. 3 tambah 3 dapat 6. Kemudian 3 tambah 1 dapat 4. Okay, ini adalah segitiga Pascal. Kita selesaikan. 1 tambah 4 dapat 5. 4 tambah 6 dapat 10. 4 tambah 6 dapat 10. 4 tambah 1 dapat 5. Selesaikan lagi. Persian akhir. 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10, 10, 20. 10, 5, 15. 5, 1 dapat 4. Ini adalah segitiga Pascal. Okay. Ini segitiga Pascal. Fibonacci. Nombor Fibonacci. Okay. Nombor Fibonacci adalah nombor seterusnya adalah hasil tambah dua nombor sebelumnya. Itu adalah nombor Fibonacci. Sifar tambah 1 dapat 1. Okay. Untuk cari kotak yang ini, kita perlu hasil tambah dua nombor sebelumnya. 1 tambah 1 dapat 2. Nak cari yang ini, nombor sebelumnya. 2 tambah 1 dapat 3. Nak cari yang ini, 3 tambah 2 dapat 5. Okay, 3 tambah 5 dapat 8. 5 tambah 8 dapat 13. Nak dapatkan yang akhir, 13 tambah 8 dapat 2. 1. Ini adalah nombor Fibonacci. Okay. Kita teruskan yang bawah. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3 adalah 2. Nombor Fibonacci. Okay. So, kita ada segitiga Pascal dan Fibonacci. Selain pola dan jujukan dalam bab yang pertama. Okay. So, untuk pola jujukan, kita boleh pakaikan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Okay. Yang ada susah sikit, okay, yang tak berapa senangnya adalah macam mana nak ungkapkan dalam bentuk ungkapan algebra. Kita tengok ketiga-tiga ini. Nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Nombor senang. 5 ke 8, ini tambah 3. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 14 tambah 3. Okay. So, kalau dia pola yang sama, dia adalah jujukan. Kalau polanya tak sama, dia bukan jujukan. Dia boleh tambah, dia boleh tolak, dia boleh darab, dia boleh bahagi. Okay. So, kalau kita nak wakilkan dalam bentuk nombor, kita boleh katakan pola adalah menambah 3. Okay. Menambah 3. Itu dalam bentuk nombor. Dalam bentuk perkataan, okay, maka pola adalah menambah 3 kepada nombor sebelumnya. Itu dalam bentuk perkataan. Okay. Dalam bentuk nombor, pola adalah menambah 3. Okay, menambah 3.
dalam bentuk perkataan, okay, maka pola adalah menambah 3 kepada nombor sebenar. Kita buat ayat yang lengkap. Okay, kita buat ayat yang lengkap. Okey. Sekarang kita akan tengok macam mana dalam bentuk ungkapan algebra. Ini yang masalah dia. Okay. So, dia ada macam-macam kaedah. Beberapa kaedah. Okay, dia ada beberapa kaedah. Saya tunjukkan salah satu kaedah yang saya rasa paling senang kita nak buat. So, kalau kita tengok, okay, pola di sini adalah 3. Okay, sekarang saya nak buat ungkapan algebra. Macam mana saya nak ungkapkan dalam ungkapan algebra? Okay, jadi saya tulis 3 n. Okay, positif 3. Jadi saya akan tulis 3 n. Okay, ini salah satu kaedah. Kalau kamu ada kaedah yang lain, boleh teruskan. Tak ada masalah. Okay, so 3n. Okay, ini sebutan yang pertama T1. Sebutan yang kedua T2, sebutan yang ketiga T3 dan sebutan yang keempat T4. Memang kita gunakan T, kita tak guna S. Kita tak guna huruf lain. Okey. So T1 maksudnya sebutan yang pertama. So, setelah T1 3n ini kalau kita gantikan n dengan 1 sebab dia sebutan yang pertama, 3 kali 1, 3 darab 1, kita akan dapat 3. Okay, kita akan dapat 3. Tapi nombor di sini adalah 5. Bukan 3. Jadi, macam mana 3 nak jadi 5? Okay, macam mana 3 nak jadi 5? Kita perlu tambah dengan 2. 3 tambah 2 dapat 5. Okay, jadi ini adalah ungkapan algebranya. Okay, ini adalah ungkapan algebranya. Okay, tak yakin? Cuba kita periksa dengan sebutan yang kedua. 3n tambah 2. 3. Sebutan yang kedua letak 2 tambah 2. 3 darab 2, 6. 6 tambah 2 dapatlah 8. Kita dapat nombor yang sama. Okay, 8. Tak confident lagi. Letak 3. Sebutan yang ketiga. Tambah 2. 3 darab 3, 9. 9 tambah 2 dapat 11. Sama, dapat 11. Okay, jadi kita tahu sekarang ungkapan algebranya adalah dalam sebutan ungkapan algebra, polanya adalah 3n tambah 2. 3n tambah 2 dengan keadaan n adalah 1, 2, 3, 4, dot, dot, dot. Dot, dot, dot tu maksudnya seterusnya. Okay, seterusnya. Okay. Itu macam mana nak buat dalam bentuk algebra. Okay. Kalau ada kaedah lain pun boleh guna. Tak ada masalah. Okey. Sekarang kita cuba yang kedua. Okay. Urutan yang kedua, kita sekilah bahagi kawasan dah termasuk kawasan ni. Okey. So, sebutan yang kedua, soalan kedua B, 3, 1, negatif 1, negatif 3. Kita nampak nombor ini dia semakin berkurangan. Okay, maknanya ada tolak lah di sini. Okay, kita akan ada simbol tolak. Okay. So, ini adalah sebutan yang pertama. Okey, negatif 2. Ya, betul. Negatif 2. 3 ke 1. Okey, tolak 2. 1 ke negatif 1. Pun negatif 2, tolak 2. Negatif 1 ke negatif 3 pun tolak 2. Okey. Ini sebutan pertama. Ini sebutan kedua. Ini sebutan ketiga. Ini sebutan yang keempat.
Okay. So, negatif 2. Okay. Jaraknya negatif 2. So, saya tulis negatif 2N. Negatif 2N. Okay. Negatif 2N. Itu benda yang pertama. Okay. Kita mulakan daripada negatif 2N. Okay. Cuba kita gantikan N dengan 1. Negatif 2N. Darab 1 kita dapat negatif 2. Sekarang negatif 2 nak jadi 3. Macam mana? Negatif 2 nak jadi 3. Okay, daripada negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3. Okay, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2, 3. Okay, so jaraknya di sana kita perlu tambahkan dengan 5. Negatif sebelah kiri. Okay, 3 dan garis nombor dia berada sebelah kanan. Okay, saya lukis sikit lah. Atas sikit. Okay, negatif 2, negatif 1, sifar 1, 2 dan 3. Okay, jadi dari sini ke sini jarak dia kita perlu tambah 5. Okay, so nak periksa betul atau tak? Tambah 5. Negatif 2, ambil sebutan yang kedua, 2 tambah 5. Negatif 2 darab 2 dapat negatif 4. Negatif 4 tambah 5, positif, dapat 1. Tak puas hati, ambil yang ketiga, periksa yang ketiga. Negatif 2 darab dengan sebutan ketiga, 3 tambah 5. Negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. Negatif 6 tambah 5 dapat negatif 1. Okay. Jadi ungkapan algebra kita untuk B, negatif 2N tambah 5 dengan N bermula dari 1, 2, 3, 4, dot, dot. Ini untuk menentukan pola bagi satu jujukan menggunakan kaedah ungkapan algebra. Okay. Nak screenshot boleh screenshot. Sebelum kita pergi seterusnya. Okey. Seterusnya, hitung sebutan ke-7 dan ke-11 bagi jujukan nombor di bawah. Okay. So, T7, T11. 7, 11. Okay. So, pattern and sequence. Sequence for this number, negative 3, 5, 13. So, negative 3 to 5, the difference is, okay, negative 3 to 5 is plus by 8, add by 8. 5 to 13, also add by 8. Okay, so the pattern is add the previous number with 8. Okay, add the previous number with 8. So, this one, negative 3 is T1. Okay, sebutan yang pertama. Negatif 3 sebutan yang pertama. T2 is 5. T3 is 13. Okay, so we want to find the T7 and T11. Okay, kita boleh buat manually. Okay, boleh kira satu persatu. T1, T2, T4 berapa? 5, T6, T7. Okay, we can do manually. Atau kita boleh guna kaedah ungkapan algebra. Okay, kalau yang sikit-sikit, 7, 5, 6, kita boleh buat manual. Tapi bila dah 11, 13, sebutan ke-20, okay, nak buat manually akan ambil masa. So, kita akan buat guna kaedah ungkapan algebra. Okay, so positive 8 is 8N, 8N, 8N. Okay,
Cuba masukkan 1, 8 darab 1 kita dapat 8. Macam mana 8 nak jadi negatif 3? Mana 8 nak jadi negatif 3? Okay. 8 nak jadi negatif 3. Kita perlu tolak berapa? Kita perlu tolak 11. Okay, banyak. 8 nak pergi negatif 3, kita perlu tolak 11. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sifar, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, dan 11 beza dia. Okay, so kita try untuk sebutan yang kedua. 8, N sekarang jadi 2, tolak 11. 8 darab 2 dapat 16. 16 tolak 11 dapat 5. Cantik. Yang ketiga. Nak confirmkan dia. 8 darab dengan 3. Sebutan yang ketiga. Tolak 11. 8 darab 3, 24. 24 tolak 11 dapat 13. Cantik. Okay, settle. So, ungkapan algebra kita adalah 8N tolak 11. 8N tolak 11. Nak cari sebutan yang ketujuh, T7. 8, N sekarang jadi 7, tolak 11. 8 tolak 7, kita akan habis lebih kurang 9.45. Okay, 9.45 atau kalau terlebih sedikit mungkin pukul 10. Okay. Okay, 8 darab 7, 56. 56 tolak 11. 56 tolak 11 kita dapat 45. Ini sebutan yang ketujuh. Okay, senang kalau kita guna formula. Sebutan ke-11, T11. 8 darab 11 tolak 11. 8 darab 11, 88. Tolak 11, 70. Okay. Ini untuk bab yang pertama. Okay. Bab yang pertama, pola dan tujuh. Okay. Okay, itu pola dan rujukan. Habis bab yang pertama, kita nak masuk topik yang kedua. Okay. Topik yang kedua ni, dia lebih tough sedikit berbanding topik-topik lain. Okay. Pemfaktoran dan pecahan algebra. Okay. Factorization and algebraic fraction. So, kita akan tengok kembangan, okay, macam kita nak expand dan macam mana kita nak faktorkan kita punya algebraic expression. Okey, so kembangkan setiap ungkapan berikut. Saya lajukan sikit, saya rasa ini tak ada masalah. Kembangan biasanya tak ada masalah. Okay, normally kembangan tak ada masalah. Yang ada masalahnya biasanya di bahagian pemfaktor. Okey, so kita buat yang pertama, negatif 5. Lajukan sikit, negatif 5B, A tambah 3. Just kembangkan sahaja, negatif 5B darab A. Negatif 5AB. Negatif 5B darab dengan 3. Negatif 15. Okay, ini adalah kembangan yang pertama. Okay, just simple lah. Okay, buka kurungan sahaja. Okay, untuk B. Okay, 3R tambah 4S, 3R plus 4S, R minus 2S. Okay, kita ada 4 ungkapan. Okay, so 3R multiply by R, kita dapat 3R square, 3R kuasa 2. 3R minus 2S, negatif. 3 darab 2 dapat 6.
RS. Dah habis, mulakan dengan 4S. 4S dah R positif 4RS. 4S minus negatif 2S. Positif, negatif, negatif. 4 times 2 is 8. S, S. S kuasa 2. S square. Okay. Yang ini kita boleh selesaikan. Kita akan dapat 3R kuasa 2 negatif 6RS tambah 4RS tolak 8S kuasa 2. Negatif 6 tambah 4 kita dapat negatif 2. Negatif 2 RS tolak 8S kuasa 2. Okay, ini kembangan. Buka kedua-dua kurung. Okay, soalan C. R tolak 3T square. Okay, 3T square ni maksudnya R tolak 3T. Kita buat dia 2 kali. Okay, kemudian kita tambahkan dengan 4R. Okay, soalan ni mungkin keluar. Okay. So, R kita dapat R kuasa 2, R square. R minus negatif 3T, negatif 3 RT. Negatif 3T dah R, negatif 3 RT lagi. Negatif 3T, negatif 3T, positif 9T square. Yang ada negatif ini jaga, berhati-hati. Okay. Negatif 3T darab dengan negatif 3T, kita akan dapat positif 9T square. Negatif, negatif, positif. And lastly, we have 4RT. Okay, this one RT, negative T RT, negative T RT plus 4RT. Solve this one, we have R kuasa 2, negatif 3, tolak 3, negatif 6, tambah 4, negatif 2 RT plus 9T square. Okay, ini kembangan. Okay. Soalan kembangan pemfaktoran akan ada banyak. Okay. Jadi perlu banyak ulang kaji, terutama topik bab 2. Okay. So, algebra ni memang tak senang, tapi dia akan banyak kita gunakan dalam matematik. Okay, seterusnya. Okay. Ini dah, semua dah selesaikan. Okay, factorization. Okay, so factorization ada 4 konsep yang kita boleh. Okay, so the first one, A, 7M plus 21M square. Okay, ini kita gunakan konsep faktor sepunya terbesar. Konsep yang pertama, konsep FSTB ataupun high common factor. Okay, high common factor. Okay, so konsep FSTB atau HCF, higher common factor, ada 7M plus 21M square, kita divide, bahagi dia. Kita nak cari factor dia, itu yang terbesar. So, tengok nombor dahulu, ada nombor 7, ada nombor 21. Kita boleh bahagi dengan 7. So, 7M bahagi 7 dapat M. Positif 21M kuasa 2 bahagi 7 dapat positif 3M kuasa 2. Sekarang nombor dah selesai. Bahagi dengan whole of ataupun pemboleh ubah, variable. So, we got M here. So, divide by M. M divided by M is 1. Okay. Plus 3M square. Akan dapat plus 3M sahaja.
Okay, kuasa 2-nya akan okay. So, untuk soalan A, menggunakan konsep FSTB, faktor sepunya terbesar atau highest common factor, okay, kita dapat faktorkan 7M kuasa 2 tambah 21M kuasa 2 kepada 7M. Saudara M, 7M, in bracket 1 tambah ke 3. Okay. Ini adalah yang pertama. Okay. Kaedah pemfaktoran menggunakan konsep FSTB, highest common multiple. HCF, highest common factor. Okay. Dan yang pertama, ini basic lah. Okay. So, D. Okay. Konsep yang kedua, kita ada pembezaan nombor kuasa 2 sempurna. Okay. Different of Kenapa 7M kuasa 2? 7M kuasa 2? M kuasa 2? Oh, okay. Thank you. Okay. 7M sahaja. Okay. Thank you. Terima kasih. 7M sahaja. Okay. Yes lah. Okay. Okay. Thank you, Iman Alif. Balik, 7M sahaja soalan. Salah salin soalan. Okay. Nak cepat sangat. Okay. So, esok pun sama. Masa exam, slowly berhati-hati. Okay. Jangan nak cepat siap lah. Kita ada masa yang panjang untuk kita ada 2 jam. Okay. Okay. Ada lagi? Okay. Kalau seterusnya 5AK2, okay, ini kita akan gunakan konsep perbezaan kuasa 2 sempurna. Apa nombor kuasa 2 sempurna? Kita ada 1 kuasa 2, 1 ke darab 1, 1. 2 kuasa 2, 2 kali 2, 4. 3 kuasa 2, 3 kali 3, 9. 4 kuasa 2, 4, 4, 16. 5 kuasa 2, 5 darab 5, 25 dan seterusnya. Ini adalah nombor kuasa 2 sempurna. 1, 4, 9, 16, 25. Okey. Okey. So, sekarang kalau kita tengok 5K kuasa 2 tolak 80. Okey. Nombor 5 dan nombor 80 bukan nombor 2 kuasa 2 sempurna. Kalau dia nombor kuasa 2 sempurna, kita boleh terus buat dia. Kan dia bukan nombor kuasa 2 sempurna. Tetapi 5K kuasa 2 80 ini kita boleh faktorkan menggunakan FSTB, highest common factor. Okay. FSTB 5K kuasa 2 tolak 80, kita boleh bahagikan dengan dapat K kuasa 2 tolak 4 tolak 16. Okay. So, kita dapat 5 dalam kurungan K kuasa 2 tolak 16. 16 di sini adalah di sini. 4 kuasa 2. Okay. So, nombor 16 kita boleh tulis juga sebagai 4 kuasa 2. Okay. Ini adalah konsep perbezaan nombor kuasa 2. Difference between two perfect number, two perfect square number. Okay. So, untuk nombor kuasa 2 sempurna, okay, formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Konsep A kuasa 2 tolak B kuasa 2, perbezaan kuasa 2 sempurna. Ini kita boleh tuliskan juga sebagai A tambah B dan A tolak. Jadi untuk K,
K sekarang adalah A. Nombor 4 ini adalah B. So, kita boleh tulis sebagai 5. Nombor 5 di luar. Kita nak selesaikan yang ini sahaja. Okay. K plus 4 K minus. Ini adalah konsep yang kedua, perbezaan kuasa 2 sempurna. Boleh screenshot. Okay. Dalam 40 sekarang. Okay, kita cuba cepat yang mungkin lah. Okay, paling akhir jam 10 lah. Okay, kamu pun nak tidur awak. Okay, sebab esok ada exam. Tadi pun dah ada exam, dah penat sekarang tadi. Okay, sekarang yang ketiga, C. Okay, ini konsep darab C hilang. Ini antara yang paling famous lah. Infamous method bagi factorization. Okay. C, kaedah darab silang. 2m square plus 7m plus 6. Okay, buat darab silang. Buat di sini terus buat di sini saja. Dan tulis di sini. Tulisan. Okay, kita buat darab silangnya di sini. Yang besar sikit. Okay. Darab silang. Buat cos, darab silang multiplication, buat begini, buat begini. Okay. So, untuk tempat yang pertama, ini adalah 2M kuasa 2. Untuk variable yang kuasa 2. Okay. Untuk tengah-tengah adalah untuk nombor. Hasil nombor. Okay. Yang di sini adalah nombor dan variable. Dengan kuasa 1. Okey. Sebelah kiri. Okey, apa darab apa dapat 2M kuasa 2? Okey, jadi untuk dapat 2M kuasa 2 mestilah 2M darab dengan M. 2M darab dengan M dapat 2M kuasa 2 kuasa 2. Okey, untuk dapat 6. Untuk dapat 6, kita ada dua pilihan. Sama ada kita nak buat 1 darab 6 ataupun kita nak 2 darab 3. Okey, kita boleh try. Ini kita perlu try and error. Okey, cuba 2 darab 3. Okay, kita cuba 2 darab 3. Okey, 2 darab dengan 3. Okey, 2 darab 3. Okey, so kita buat darab silang. 2M kali 3 kita dapat 6M. M darab 2 dapat 2M. Okey, so 2M tambah 6M kita dapat 8M. Okey, jadi 2 darab 3 kita tak boleh guna. Okey, kita terpaksa buat balik. Okey, kita perlu try and error untuk yang ini. Okey, kecuali kita guna kalkulator lah. Okey, kita boleh guna kalkulator juga. Tapi untuk yang awal ini, kita belajar dulu untuk guna secara manual tanpa kalkulator. Okey, 2M tambah 6M dapat 8. So, ini bukan jawapan dia. Kita tak boleh 2 darab 3. Cuba 1 darab 6. 1 darab 6. 2M kali 6, 12M. M kali 1, 1M. 1 tambah 12 dapat 13. Pun tak boleh. Ini tak boleh. Cancel. Okey, ini tak boleh. Kita perlu tukar lagi. Okey. Okey. Dia perlu tukar. Kita tak boleh ambil nombor 1 dan nombor 6. Tak boleh juga ambil nombor 2 dengan nombor 3. Cuba kita terbalikkan. Kita ambil 3 dan 2 pula. Okey. 2M darab 2, 4M. M darab 3, 3M. 3 tambah 4 dapat 7M.
Kalau ngam, jawapan kita adalah yang pertama yang di atas dan yang kedua yang di bawah. Yang di atas adalah 2M tambah 3. Yang di bawah adalah M tambah 2 tambah. Ini adalah kaedah pemfaktoran menggunakan metod darab silang. Okey. Saya pause kejap sini sebab yang ini penting. Okey, kalau ada apa mendadak tadi. Tiga atas dua bawah. Ya, betul Ikmal Ali. Okey. Okey, kalau okey, kita sambung yang keempat. Okey, yang keempat, pemfaktoran dengan 4 ungkapan algebra. Okey, kita ada 2 px tambah 6xy tolak py tolak 3x. Okay. So, yang pertama kita pecahkan kepada 2. Pecahkan kepada 2. Okay, pecahkan kepada 2. Okay. Nampak macam susah, ha? Apa? Kita buat perlahan-lahan. Ini perlu buat perlahan-lahan. Okey. Salah soalan ke? Tambah. Saya silap soalan yang ini. Okey. Yang ini 2px tolak 4py tolak 4y. Okey, betul. Okey, kita susun balik. Kita perlu susun dia. Ini perlu disusun. Ini perlu susun. Okay. Macam mana nak susun? Kita ada, tengok. Yang kedua, kenapa kita perlu susun? Sebab ini dengan ini px, ini qy. Tak ada yang sama. Yang ketiga dan keempat pun bersama. Py, x, qx pun tak ada yang sama. Okay. Jadi kita perlu susun balik. Okay, kita susun balik. Kita akan tulis 2px. Okay. Kita ambil yang sama. Tolak 4py. P dengan P. Saya ambil P dengan P. Okay. Kemudian saya tulis negatif 3qx tambah 6q. Okay. Ini ada P dengan P. Ini ada Q dengan Q. Okay. Saya nak faktorkan dia. Okay. Bila saya dah susun. Okay. Bila saya dah susun. Ada yang nak tanya tak? Okey, kita susun. Okey. Biasanya tak susun. Okey. Okey. Yang ini perlu susun. Okey. Normally biasanya tak susun. Tapi tengoklah. Okey. Kalau tak ada yang sama, kita perlu susun. Okey. Yang pertama yang ini. Yang kedua yang ini. Okey. So, untuk yang pertama. 2x tolak 4py. Okey, kita tulis balik. 2px tolak 4py. Okey, kita ada 2px tolak 4py. Saya buat kurungan lah. Okey, supaya tak keliru. Tolakkan dengan negatif 3q. Kan dah tak ada negatif, ha? Okay. Sekarang yang ini perlu hati-hati. Ini positif. Nak jadikan positif, dia perlu negatif. Kita dah bagi pecahkan kepada 2. Bila pecahkan kepada 2, kita akan guna konsep yang pertama tadi. Konsep HCF, Highest Common Multiple, ataupun faktor sepunya terbesar, macam yang A. Okay. 2px tolak 4py.
bahagi. Nak bahagi dengan berapa? Bahagi dulu dengan nombor 2, dapat Px dan negatif 2Py. Kemudian ada PP. Bahagi lagi dengan P, dapat X tolak 2Y sahaja. Jadi, 2P dalam kurungan X tolak 2Y. Okey. Untuk yang kedua, negatif 3Q dengan negatif 6XY, kita pun akan buat benda yang sama. Okey. 3Q ya, tolak 6QY. Bahagikan dengan 3, dapat Q tolak 2QY. Ada X dengan saya tertinggal X. Okay, ini ada X di sini. 8. Ini ada X, tertinggal X di sini. Okay. Okay, 3QX. QX sahaja. Tolak 2QY. Bahagi dengan Q. Dapat X tolak 2Y. Okay. Jadi 3 kali Q, negatif 3Q di luar. Di dalam kita ada X tolak 2. Okay, selepas kita faktorkan dia. Okay, kalau kita tengok, yang ini X tolak 2Y. Ini pun X tolak 2Y. Yang ini kita boleh faktorkan lagi sekali. Dia akan menjadi 2P, ambil yang depan. Tolak 3Q. Kemudian tulis X tolak 2. Okay. Dia sama saja, lebih kurang dengan teknik yang pertama, kaedah yang pertama. Cuma dia ada 4. Kita perlu bahagikan kepada 2 dahulu. Okay. Kalau perlu susun, kita susun balik. Kalau tak perlu susun, kita boleh terus faktorkan dia. Okey. Thank you, Anik Hakim. Okey, simplify. Okey, masih lagi bab 2. Okay, kita cuba habiskan bab 2 sikit. Okey, 2R kuasa 2. Okay, ini pendaraban. Okay, sama ada darab ataupun bahagi. Kalau bahagi, kita tak dapat buat terus directly. Okay, kalau bahagi, kita perlu tukar kepada darab dan kita tukar dia punya kedudukan. Atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okay. Tapi seterusnya sama saja dengan darab. Okay. So yang ini 2R kuasa 2 per RS tolak S kuasa 2. Kalau kita faktorkan, kita akan dapat S R tolak S. Okay, saya faktorkan. Saya laju sikit lah. Okay, nanti boleh screenshot, ulang balik. Okay. Darab dengan 5R tolak 5S, kita faktorkan. Kita dapat 5 R tolak S. Per 2R tolak 4R, kita akan dapat 2R di sini. Okay. 1 tolak 2R. Okay, kita faktorkan dia dulu. Okay. Faktorkan guna kaedah yang pertama. Okay. Highest common factor. Okay. Faktor sepunya terbesar. Okay. So, bila dah dapat gini, kita boleh cancel out. R tolak S, cancel out sini. R tolak S, cancel. Okay. Dah tak dapat, S dengan 5 tak dapat. Okay. 2 cancel di sini, 2 cancel out sini. Ini R square, ini R sahaja. Okay. Cancel R, cancel R kuasa 2. Jadi yang tinggal bahagian atas R darabkan dengan 5 R. Yang bawah S darabkan dengan 1 tolak R. S 1 tolak 2.
So, itu kaedah untuk buat pendapan bagi pecahan algebra. Potong-potong, ya, potong-potong. Okay? So, itu bab 2. Ada 5 minit lagi sebelum jam 10. Okay? Kita tengok sikit bab 3. Satu last slide. 5 minit. Okay? So, untuk rumus algebra bab 3, kita perlu tahu macam mana nak tukar tempat, jadikan perkara rumus, subject of formula. Kita mesti tahu macam mana nak cari ni. Okay, kita cuba buat satu. Diberi C is sama dengan 4D tambah 8. Okay, yang pertama. Find the value, calculate the value of C. Okay, find the value of C, 4D plus 8. Okay, find the value of C apabila D sama dengan 2. So, kita substitute D dengan 2 tambah 8. Kita nak cari nilai. 4 darab 2, 8. 8 tambah 8, 6. So, C adalah 6. Ini directly. Tak perlu ubah apa-apa perkara rumus. Subject of formula. Tak perlu. Yang kedua, calculate nilai D. Calculate nilai of value for D. Okay. So, the formula, the rumus is C equal to 4D plus 8. Okay. Tukar position. Okay, kita mahu D sebagai perkara rumus. C di sini, nombor 8 move to here, positif become negative. C minus 8 equal to 4D. Okay. 4D ini adalah darab. Okay, bila pergi sebelah, dia akan tukar jadi bahagi C tolak 8 bahagi 6. Tukar position. Now D as a subject. C minus 8 equal to. Okay. Sekarang daripada C perkara rumus, kita dah tukar kepada D sebagai perkara rumus. Okay. Daripada D perkara rumus, D equal to C minus 8 divided by 4. Find the value of D where C equal to 10. So D, C sekarang substitute to 10. 10 minus 8 divided by 4. Have 2 over 4. Simplify, pemudahkan, kita akan dapat 1/2. Okay. Ini kalau kita nak tukarkan perkara rumus dahulu. Kalau kita nak terus masukkan nilai. Okay. Nak terus masukkan nilai. C sama dengan 4D tambah 8. C sama dengan 10. 4D tambah 8. 8 pergi sebelah. 10 tolak 8 dapat 2 sama dengan 4D. 2 sama dengan 4D. D sama 2/4. Pun boleh. Nak buat kaedah ini pun boleh. Saya tunjukkan kaedah yang ini. Kenapa? Sebab saya nak ulang sikit macam mana kaedah kita nak tukarkan perkara rumus. Macam mana kita nak tukar, nak change the subject of formula. Ini untuk bab 3. Untuk bab 3, tahu macam mana nak tukar tempat, nak tukar perkara rumus, how to change the subject of formula, dan tahu macam mana nak cari nilai, find the value, how to calculate the value. Itu bab 3. Saya ulang lagi sekali, ini bab 3. Ini yang perlu tahu. Untuk bab 2, perlu tahu kembangan dan faktorkan. Ada 2 slide yang saya buat, faktor, satu kembangan. Bab 1, macam mana nak nyatakan pola, nombor, guna kaedah nombor, perkataan ataupun ungkapan alji. Dan macam mana nak dapatkan sebutan ke-7, ke-9 dan seterusnya. Itu pola dan rujukan.
Okey, untuk bab 4, poligon sekata, ada lagi. Ini segitiga Pascal dan Fibonacci. Bab 4, okey, ada sudut pendalaman, ada sudut peluaran. Sudut pendalaman N tolak 2 darab 180. Sudut peluaran formulanya 360 darjah. Okey, itu chapter 1 sehingga 4. Okey, macam biasa saya akan uploadkan selepas ini video kita ke dalam YouTube. So esok pagi kalau ada masa boleh tengok lagi sekali sebelum ujian petang. Okey, so itu sahaja hari ini. Jumpa lagi esok. Okey, sabarlah. Okey, sabarlah. Okey. Apa yang sabar? Susah sikit. Cikgu dah pukul 10. Okey, dah pukul 10. Ngam-ngam 10. Okey. Okay, so thank you yang hadir hari ini. Jumpa lagi esok.